Hai kawan-kawan. Kawan-kawan, apa khabar? Sihat? Kawan-kawan, tahu tak apa itu? Sunat. Selalunya terjadi ketika hujan nak bermula dan sering diikuti dengan bunyi buruh. Bentuk apabila udara bergerak-gerak di dalam awan sehingga berlakunya pemisahan cas positif dan negatif. Kabur. Kilat bukan saja boleh menyambar dari awan ke bumi, malah dari awan ke awan dan dari bumi ke awan pun. Dahsyat tu. Hati-hati. Oh ya, kawan-kawan, jangan berada di sebelah bawah ketinggalan Sungai. bahaya tau kawan-kawan. Nanti boleh Keningkukan. bila sebut pasal Sunat. Jo teringat pula ada satu peribahasa yang Jo ingin tanya kepada kawan-kawan di rumah. Hendak 1000 daya, tak hendak 1000 upaya. Kawan-kawan, cubalah cari apa jawapannya. Problem. Baiklah kawan-kawan. Guru dah bunyi tu. Messi nak main game kat tamu. Jumpa lagi Minggu hadapan. Bye.